ketika rukuk dalam semaya. Lagu mana kita nak dapat kesempurnaan ketika rukuk? Lagu mana? Yang pertama, ya ada 3 cara. 3 perkara kena tunaikan baru kita dapat kesempurnaan dalam rukuk. Dan nak dapat sempurna, bukan nak dapat syarat sah, nak dapat kesempurnaan. Yang pertama kena ada apa? Iaitu masa kita turun rukuk tu, tulis belakang kita tu bagi sama. Dengan kita rukuk tu. Maksudnya apa? Macam papel lah. Kalau kita tak papel tu boleh lurus. Straight. Bukan maksudnya boleh jatuh ke bawah dak. Dia tak ada nungging ke atas gitu, tak ada nungging kat ni. Tak ada. Dia straight gitu. Kalau kita tak atas belakang kita tu, papel tu yang duduk straight. Tak ada apa ni? Berat alih bawah, berat alih atas, tak ada. Bukan lagu tu. Tu nak dapat kesempurnaan. Nak dapat kesempurnaan. Tu satu. Misalnya gini lah. Misalnya ni kita. Bagi kau tubuh kita tu, kalau kita ni tai kiam, tai berdiri. Lepas tu kita turun rukuk. Lagu mana? Iaitu belakang kita, tubuh kita ni turun gitu. Straight. Kalau kita tak kayu tu, kayu tu dia tak akan turun ke bawah gitu, dia tak akan naik gitu. Dia jadi straight gitu. Dia jadi apa ni? Statik. Jadi dia jadi macam papel tu akan duduk atas badan kita tu. Nampak lurus. Faham kau tak? Tak faham lagi amu tahu benak ubi ya. Nak kena makan kismis, nak makan apa ni? Habis tu sauda banyaklah kalau tak faham kau. Tu. Yang kedua. Yang kedua iaitu ketika rukuk, kita tangan kita ni kena letak di lutut. Kalau tak letak lutut dah, kalau contoh tangan kita tak letak lutut, maka sah dah semaya kita, sah dah rukuk kita, tapi tak afdal. Tak sempurna lah. Afdalnya, sunatnya letak tangan kita ni dulu lutut. Bukan tak di paha. Tak di paha tak dapat sunat. Tak di betih tak dapat sunat, tak di betih. Ataupun tak di kaki tak dapat sunat. Tak di lutut. Tak di lutut ni. Contoh tangan kita panjang sangat, boleh sentuh kaki, boleh sentuh anak jari kaki. Tak dapat sunat. Tak dapat sunat. Ya, tak di lutut tu dapat sunat. Tu faham kau tak? Ataupun lepas tangan, kalau kita rukuk saja, lepas tangan. Kenapa sunat juga? Rugi kita. Sah dah, tapi rugi. Manakala kalau tangan waktu rukuk tu, kalau siapa hak sujud tu, tak sah pula rukuk kita. Kalau siapa hak sujud, kerana melebihi siapa hak sujud. Ya ada hak sujud tu, ya ada setara hak sujud pula. Tu kena belajar lah. Kena belajar. Faham tak? Faham tak? Lepas tu yang ketiga apa benda? Iaitu kita kena tomat ninah lah. Kena tomat ninah. Tomat ninah ni bukan nama minah. Bukan nama tomat minah dak, bukan tu. Tomat ninah ni berhenti sekejap. Berhenti sekejap tu sekadar mana? Subhanallah saja. Berapa saat? 2 second. 2 saat. 2 saat, bukan 2 minit. 2 saat saja. Berhenti tu. Sekadar-kadar, sekurang-kurangnya. Sekurang-kurang dia. Bukan sekurang-kurang dia tu. Tomat ninah 2 saat. Contohnya kalau kita sakit perut sangat tu. Contohnya kita sakit perut. Dari semaya sakit perut. Jangan keluar semaya. Kalau boleh tahan. Maksudnya apa? Kalau kita tak baca doa subhana rabbiyal azim. Contohnya. Tak baca tu. Contoh. Baru tak baca tu. Kita rukuk 2 saat. Kita betul bangun ke itidah. Lepas tu sujud. 2 saat melakor. 2 saat melakor. Tapi rugi lah. Rugi. Tapi tu kalau kita dorong sangat, nak beres sangat tu, kita nak pergi cepat, tak baca-baca dah. 2 saat, lepas tu naik itidah. 2 itidah 2 saat, lepas tu turun ke sujud. Sujud 2 saat, lepas tu duduk 2 antara sujud. Lepas tu duduk sujud balik. Lepas tu atas akhir. Tu. Faham tak? Lepas tu dalam tomat ninah juga je. Kalau boleh, kalau tak ada apa-apa, tak ada dorong apa, bacalah doa subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Baca 3 kali. Yang afdalnya baca 3 kali.
Kalau baca sekali tu dapat dah pahala sunat. Kalau baca dua, makruh. 3 kali tu sunat, afdal. Lebih pahala lah. Lebih molek. 3 kali. Itu. Faham ke tak situ? Faham? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Papa, Roger, baby.